Pernah tak korang masa kecil dulu main bunga api, tapi belum terbakar penuh, baru sekerat, boom, meletup. Itu memang kena berjaga-jaga. Dalam 200 pieces mungkin ada satu yang ada ralat macam tu. Okey, sebelum tu apa fungsi belerang? Belerang ni digunakan dalam pertanian sebagai racun kulat ataupun serangga ringan. Sejauh mana belerang ni menakutkan haiwan berbisa seperti ular, lipan ataupun kalajengking? Sebenarnya ia hanya mitos. Yang pasti belerang membuatkan serangga kecil macam semut, hama, kutu tak selesa dengan bau tu. Tapi ia hanya bersifat sementara, perlu kerap ditabur. Bila kita nak bermain bunga api atau mercun ni, sebaiknya ada pemantauan orang dewasa ataupun ibu bapa. Kita sebaiknya meminimumkan risiko. Kita perlu main di kawasan yang lapang, yang selamat, bukan membaling pada haiwan ataupun pada manusia. Ini contoh kotak mercun mancis. Yang ini bahagian untuk menyalakan api. Dipanggil permukaan gesek ataupun bahasa teknikalnya striking surface. Bila mana mercun tu digesek, dia akan mengeluarkan api, seterusnya kita baling untuk meletup. Tapi kelemahan mercun mancis ni, dalam ni mungkin ada sekitar lebih daripada 10 pieces. Tapi sebelum sampai 10 pieces, striking surface ni dah rosak. Lagipun kertas dia sangat lembut. Ini contoh mercun mancis yang kecil. Ini yang besar. Tengok, dah rosak dah. Nipis je kertas dia. Inilah yang punca jadi bahaya kepada mercun mancis ni. Mercun mancis ni berisiko untuk yang jenis kecil. Ada kala kita gesek patah, tiba-tiba pula menyala, takut dia terus aktif. Sebelum kita sempat baling. Itu bahayanya. Diperbuat daripada fosforus merah dan dipanggil bahagian ni striking surface. InsyaAllah hanya sekadar perkongsian. Apapun yang terbaik adalah mengelakkan daripada bermain mercun. Moga kalian selamat menuju ke destinasi masing-masing, selamat berkenderaan, selamat di atas jalan raya insya-Allah.